Assalamualaikum. Selamat petang semua. Disebabkan di video kemarin saya bercakap mengenai kampung kan. Saya cakap kampung ni scam bla bla bla. Saya jelaskan semua benda tu lah kan. Jadi saya rasa normal lah ya. Mungkin ada setengah orang, diorang tak suka apa yang saya sampaikan dalam video tersebut. Dan ada setengah lagi diorang terima je teguran yang saya bagi kan. Normal lah kan, hati manusia kita nak ubah tak boleh. Cumanya saya rasa apa yang saya cakap dekat video tersebut semuanya benda betul. Okey. Korang janganlah kata saya pernah datang Malaysia tapi saya tak jumpa pun semua yang kamu cakap dalam video tu. Janganlah kata macam tu kan. Sebab setiap kampung dia berbeza-beza. Tak semua kampung tu sama. Yang saya cerita tu mengenai kampung saya. Bukan kampung orang lain. Kampung saya ni dekat utara. Kalau awak pergi kampung dekat Johor, kan? Lepas tu awak nak bandingkan dengan kampung yang kat utara ni, dia jauh beza. So, janganlah bila saya kata macam tu, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak salahkan saya. Basic lah kan, kalau ada perbezaan sikit kan, normal tak? Korang rasa normal tak? Try bagi pendapat korang. Kalau tanya kat saya rasa benda tu benda yang normal. Perbezaan sikit ke apa ke tu, semua tu normal. Contoh, awak pergi satu kampung tu. Awak pergi kampung tu, kat situ orang rumah-rumah kat situ tak ada aircon. So, awak terus serang saya kata, dah dekat kampung Malaysia mana ada aircon, mana ada aircon lah. Kau baru travel satu kampung je, weh. Cubalah try travel semua kampung yang dekat Malaysia ni. Beratus-ratus, beribu-ribu tentang kampung. Semua kampung kat Malaysia ni. So, jangan bandingkan yang saya cerita, yang saya tunjuk dekat korang mengenai kampung saya. Kenapa? Korang tak percaya semua ni. Korang tak percaya yang saya kata orang-orang yang duduk kampung ni orang kaya. Sini saya buktikan. Saya tunjuk dekat korang. Nampak ni? Okey, ni rumah kampung. Saya masuk kampung tadi dari awal semua tu kampung kan. Korang tengok rumah ni ada berapa aircon. Ni baru satu rumah saja tapi korang boleh tengok ada berapa aircon. Dan bukan rumah ni saja. Ada lagi, sabar. Kejap lagi saya akan tunjuk lagi dekat korang. Korang tak percaya kan? Orang-orang kat kampung ni, diorang ada kereta, diorang ada motor. Okey, saya akan tunjuk juga. Saya kata ada vending machine kan? Nampak tadi? Vending machine pun ada. Dan saya rasa kat video kemarin pun saya tunjuk dah vending machine tu yang memang benda tu wujud. Okey. Setiap keluarga ada rumah masing-masing pun korang nampak. Ada korang nampak orang merempat kat tepi jalan ke, orang pasang kemah kat tepi jalan ke. Ada tak ada kan? Okey. Saya buat video ni time maghrib. Okey. So korang boleh nampak lah. Okey, macam ni lah suasana lebih kurang time maghrib nak dekat time malam gitu. Setiap rumah ada keluarga dia tersendiri yang menginap di rumah tersebut. Setiap rumah dia bentuk dia lain, desain dia lain. Setiap rumah dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benda ni benda yang sangat-sangat normal kalau korang tanya kat saya. Okey, saya kata kat kampung boleh tanam semua benda sendiri. Okey, semua benda boleh tanam sendiri. Saya kata kat kampung setiap rumah ada kereta. Okey, korang pun nampak setiap rumah ada kereta masing-masing. So, benda-benda ni semuanya sebenarnya benda normal. Selagi korang tak jadikan benda ni tak normal, okey, sebab selalunya semua benda yang ada kat dunia ni, semua benda yang kita ada semua tu normal. Yang jadikannya tak normal tu adalah mulut manusia. Sebab mulut manusia ni biasalah sentiasa tak puas hati kan. Tapi it's okay. Ada orang kan kita tak boleh nak tukar. Okay. Rumah ni kalau selalu time hari Sabtu macam tu korang akan nampak lagi banyak kereta. Sekarang ni sebab kebanyakan orang belum balik dari kerja kan. Sebab itulah kereta apa semua tu dia macam kurang sikit. Tapi sebenarnya semuanya ada. Okay. So, janganlah kata macam-macam ya. Kalau nak kata pun boleh, tak salah. Tetapi, pastikan benda tu berkaitan lah ya. Kalau kat kampung ni, basically korang nampak ada rumah, ada kereta, ada aircon, and then ada tanaman sendiri. Memang itulah sebenarnya ciri-ciri sebuah kampung. Nama pun kampung, korang expect ada apa? Korang expect ada KLCC ke dekat kampung saya ni? Tiba-tiba kedah ada KLCC, terkejut. Kejap lagi korang kan? Sebab itulah kawasan kampung kita biarkannya sebagai kampung dan bandar kita biarkannya sebagai bandar. Tak perlu nak mencampur adukkan ya. Tak perlu. Walaupun kampung ni korang kata tak maju tapi still ramai orang yang tengah buat rumah dekat kampung ni. Bukan seorang dua yang buat.
ramai, banyak yang buat. So, korang janganlah kata macam tu kan. Kami ni walaupun tak adalah nak kata hebat taruh mana sangat pun, tapi masih lagi mencukupi, masih lagi bagus. Alhamdulillah. Ni banyak lagi rumah dalam proses pembinaan. Bukan satu dua, banyak. Kampung yang tak maju, yang rakyatnya tak berfikiran jauh, kampung tu lain. Kat Malaysia saya tak pernah lagi nampak kampung macam tu kot dekat negara lain. Ada mungkin adalah je. Tapi kat Malaysia tak ada ke. Kemudian kalau korang nampak ada setengah tanah ni kan tak ada rumah lagi. Korang janganlah cop terus. Tak boleh buat rumah. Korang nak tahu tak? Kebanyakan tanah kat sini, orang yang beli tanah kan, diorang akan beli 2 hingga 3 lot terus tau. So, dia beli 2-3 lot tu bukan bermakna dia tak ada rumah lagi. Dia ada rumah sendiri, tapi rumah sendiri ada dekat kawasan lain. Kat sini, diorang just buat rumah sewa je. Buat rumah sewa, kiranya kalau korang nampak rumah yang warna sama bersama tu kan, okay, diorang akan ada penghuni lah orang yang menyewa rumah tersebut. So, untung tak untung owner? Of course lah untung kan. Dia macam ni je. Owner keluarkan duit and then owner dapat duit balik. Sebab apa? Sebab orang yang menyewa rumah dibayar sewa. Benda ni sebenarnya basic je. Kita sebagai manusia, kita kalau tengok keadaan sesuatu tempat tu pun kita boleh tahu. Tempat ni maju tak? Tempat ni bagus tak? Tempat ni elok tak? Kita boleh tahu macam tu. Senang je, tapi yang saya tak faham ada setengah jenis manusia yang diorang tak tahu. Yang diorang tak tahu macam mana nak cakap. Diorang tak tahu macam mana nak try sampaikan. Diorang like just diam. Macam tu. Bukan diam. Kalau diam je pun tak apalah. Tapi diorang lain sikit. Diorang just memfitnah. Akan cakap benda-benda yang tak betul. Cakap benda-benda yang tak bagus. Akan kata tempat ni teruk lah. Itulah. Inilah. Tapi tak apalah. Kita okey je. Selagi tak melampau. Selagi tak makin menjadi-jadi. Kita okey je. Sekarang pun ni kita maafkan. Tapi lepas ni kalau boleh janganlah cakap lagi. Cuba korang bayangkan perasaan orang-orang kampung yang duduk kat sini. Mesti diorang terasa kan. Mesti diorang akan tertanya-tanya. Teruk sangat ke kampung aku ni sampai orang dah menghina, betul tak? Mesti akan terasa kan? Kalau orang ejek kampung kamu pun mesti kamu akan terasa. Jadi sebaiknya kalau tak nak orang buat kita, kita pun janganlah buat orang. Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.